1 kilogram emas di tangan saya ini bernilai RM150,000 pada 10 tahun lepas. Hari ini, tahun 2024, harga emas 1 kilo ini telah mencecah RM384,000. Dan katalah saya ingin menjual semula 1 kilogram ini, Pak Big Gold akan membayar saya semula setelah penolakan spread 6% sebanyak RM361,000. RM361,000 ditolak dengan RM150,000 bersamaan dengan RM211,000. RM211,000 ini adalah keuntungan bagi sesiapa yang telah memiliki 1 kilogram ini pada 10 tahun yang lalu. Secara purata, keuntungan bagi setiap tahun setelah ditolak dengan spread adalah 14%. Keuntungan ini jauh lebih bagus daripada tuan-puan menabung di portfolio lain seperti simpanan DASB ataupun tabung haji. Sebab emas adalah aset fizikal yang mana tuan-puan perlu pastikan simpanan emas tuan-puan ini selamat sama ada dalam simpanan sendiri ataupun di dalam safe deposit box. Malah sekiranya emas tuan-puan adalah emas fizikal dari Pak Big Gold, Pak Big Gold tetap menerima emas tuan-puan untuk dijual semula walaupun keadaan emas tuan-puan telah tercalar, patah, bengkok ataupun rosak. Simpanan emas di Pak Big Gold bukanlah skim cepat kaya, jadi memang tuan-puan perlu tambah gram emas dari masa ke semasa untuk pastikan tuan-puan ada tabungan dan kekayaan yang bertambah. Jika tuan-puan berminat untuk memiliki emas Pak Big Gold dan ingin dapatkan bimbingan penuh daripada saya, boleh rujuk pin video untuk bermula atau hubungi saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.